Selamat tengah hari. Hari ni saya nak masak benda hari ni. Mak ti musim-musim ketan ni tak tahu nak masak benda ni. Ni lah buat mak ti nak buat sambal, masak merah tu. Telur ikan. Dia lebih kurang je macam masak merah ayam ke daging ke, tapi telur ikan. Ni bahan-bahan dia bawang merah, bawang putih, halia. Kita blend dulu. Bubuh minyak dulu, panas minyak tu. Lepas tu kita cuah lah kita blend tadi tu, bawang-bawang kita blend tu. Resepi dia mak tulis dekat caption tu. Kita biar masuk dulu bawang tu. Ni halia sikit, bubuh halia sehiri dalam sinci gitulah lebih kurang. Lepas tu kita bubuh cili boh ke cili kering ke, ikutlah tahap kepedasan yang kita nak tu. Kena, kalau masak sambal ni lada kena banyak sikit. Mak ti bubuh dalam 2-3 sudu gitu. Pun lada molek, lada pun habis dah. Curahlah dengan air bekas lada tu. Mangkuk lada. Bubuh air sikit, nak suruh kalau dia kena masak dulu. Sambal ni kalau nak suruh sedap, kita kena masak lama. Bawang dengan lada tu biar dia masak betul-betul baru sedap. Jadi kalau dia kering, tambah air. Tu mak ti bubuh nisang, garam dengan asam keping. Nisang ni dia manisan. Ada orang tak tahu nisang tu benda. Nisang ni dia macam gula Melaka, tapi dia sejenis manisan. Memang orang Terengganu buat lah, kita panggil dia nisang. Dia macam gula Melaka tu lah lebih kurang. Tapi kena rasa lah nisang Terengganu ni sedap. Kalau kita masak benda-benda bubuh nisang, dia rasa lemak-lemak gitu. Lepas tu kering, mak ti tambah air sikit. Sambal ni memang kena masak lama sambal. Biar dia masak dulu sambal ni, barulah kita bubuh telur ikan tu. Telur ikan ni dak rebus ni, terus masuk gitu je. Lepas tu kalau rasa kurang air, kurang kuah, nak tambah sikit lagi pun boleh, tak ada masalah. Janji sambal tu kita masak dia kering dulu dah. Tak ingat pula nak buat ajinomoto. Tambahlah ajinomoto sikit, bahan perasa tu. Lepas tu dah dekat-dekat nak masak dah tu, kita mak ti letak tu daun kunyit daun kunyit kita mayang-mayang. Lepas tu mak ti letak bawang besar hot merah tu. Kita nak masak dah baru letak, baru dia sedap. Lepas tu nak buat hiasan sikit tu, lada besar warna merah. Pecah minyak molek dah tu. Sedapnya. Sesuai je kalau nak makan dengan nasi putih ke, nak makan dengan nasi lemak ke, nak makan cicah-cicah roti ke, boleh belaka. Telur ikan masak merah. Sedap ni. Wak lauk-lauk tambah. Sedap sekali-sekala makan telur ikan ni. Selain daripada goreng kering tu, sedap juga buat sambal gini. So awak kena cuba resepi ni. Senang je, tapi insyaAllah sedap makan nasi. Wak makan nasi. Siap dah. Selamat mencuba.